Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Wajiha binti Muhammad Fadli, wartawan BIS TV PSS SK Bandar Baharu. Hari ini sedang berlangsungnya kem Bestari Sekolah bagi tahap 2 bagi sesi 2026 di Sekolah Kebangsaan Bandar Baharu. Jom kita saksikan. Allahu Akbar. Okey, bagus. Okey. Hari kita pun baca pada marilah korang. Pakcik, ada seorang pakcik mari di tepi lego. Allahu Akbar. Allah. Cikgu ni Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dia sampai sudah Allahu Akbar. Jiwa suara. Dah diangkat sampai lalu kita. Kita kan nampak kat depan ni. Diangkat tangannya. Angkat hadas ataupun kita sebut kampung ni ambil air nawaitu rafa'al hadas bil asghari lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Nama lebih betul sebut nawaitu wudu'a Bersama kita Ustaz Juhaidi bin Jusuh, Ketua Panitia Pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah objektif utama pelaksanaan kem Bestari Solat pada kali ini? Okey, objektif utama pelaksanaan kem Bestari Solat atau kita sebut KBS pada kali ini ialah untuk membimbing dan memberi kefahaman kepada semua peserta agar mereka dapat solat dengan baik, mengetahui asas-asas solat daripada wuduk sehingga kepada beri salam. Bila kali sekali kalau dah awak sepanjang hari-hari macam orang sepanjang ni, ingat apa? Ingat racun. Ada tak dalam takbir ustaz terang, tapi ada tak dalam rukun atau sunat membasuh punggung betul? Punya masa kita juga masuk punggung kalau masuk. Apa dia berkeliling mana? Sebab punggung masuk situ. Lepas itu lah dia wajib. Orang wajib. Jangan wajib. Keluar ni tak lain tapi awak masuk juga. Terima kasih Ustaz atas perkongsian sebentar tadi. Itu saja dari saya Sarah Wajiha binti Muhammad Fadli, mohon undur diri. Your best vibes. Bye-bye.